Dia memang rasa macam international quality lah, jujur lah cakap. Sebab rasa dia macam ni lah. Dia famous sejak 95. Cerita dia macam ni baru je habis syuting. Memandangkan dah pun dekat dengan waktu buka puasa, dekat sangat ni, dah lambat ni. Jadi kalau tanya buka mana hari ni, ni ada orang recommend sejak 95. Memandangkan kita pun dekat Maluri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada KAF Digital Bank yang membawakan rancangan kita hari ni. Sampai sini semua dah siap terhidang kan. Ni antara best seller dekat sini lah kan. Okay, ini adalah grill lamb creamy tom yum. Ini adalah creamy spicy beef. Ini adalah mixed grill. Ni dia punya best seller dekat sini lah. Sejak 95, sejak pizza ni dikenalkan, menjadi pilihan orang ramai sampai hari ni. Okay, so semua dah ada. Air dia pun ada juga. Ni adalah hazelnut latte. Dia ada juga peach tea. Dan ni pilihan saya, americano panas. Bismillahirrahmanirrahim. Pizza dia nampak lembut. Nampak dia ada jalapeno kat atas ni, dia ada beef tricky dan dia ada pepperoni juga. Cheese pun dia pakai dua jenis, mozzarella dengan cream cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Pizza ni dia memang sepatutnya lembut. Yang kita kena lipat kan. Dough dia pun sedap, lembut. Dia punya jalapeno pun pedas kan. Mantap. Pizza dia jalapeno memang sedap. Dia memang rasa macam international quality lah, jujur lah cakap. Kalau peminat pizza makan ni boleh puas hati. Dia ada roket juga kat atas ni. Sebab rasa dia macam ni lah. Dia famous sejak 95. Yang ni creamy beef carbonara ni, kita dapat rasa lemak-lemak macam cheese dia tu lain daripada yang ni. Yang suka tomato base boleh ambil yang ni. Yang ni memang mantap. Yang suka cream base sikit, yang carbonara base, boleh try yang ni. Lembut dan garing kat luar, nampak? Dia tak terlalu terbakar tepi-tepi ni kan. Just nice. Okay, yang ni pula, nampak ada flag sejak 95 ni adalah grill lamb creamy tom yum. Ni boleh dikatakan fusion lah. Ada grill lamb ada, pasta ada, tom yum pun ada. Jadi juga creamy tom yum dia. Pedas geng. Sedap sebab dia ada seafood juga. Pasta dia sebenarnya seafood. Dia ada mussels, dia ada udang kan. Tapi dia ada grill lamb juga kat atas. So dia memang mengenyangkan lah kalau kita makan seorang kan. Creamy spicy beef. Ni sos dia carbonara, memang creamy. Tengok sekejap carbonara dia. Pandai dia buat carbonara sos dia. Rasa creamy dia tu kan. Dapat rasa dia macam chicken stock dia tu kan. Sedap sebenarnya. Ada rasa cheese dia, ada rasa susu dia. Campuran rasa dia tu unik. Maknanya dia dah grill kan. So dia jadi macam masin-masin sikit lah kan. Tapi bila kita makan dengan carbonara sauce dia, lain pula dia punya flavour. Jadi gabungan tu, tu yang sedap tu. Ataupun nak makan mixed grill je, balon ni, ayam ada, daging ada, kambing ada. Yang penting mulakan dengan bismillah. Mantap. Jadi bila dah habis makan ni, dia ada bagi juga try dia punya coffee kat sini. Kat sini pun dia ada juga barista dia. Dia ada dia punya brew coffee juga. So adalah menu-menu coffee dia juga. Antaranya ialah hazelnut latte ni. Sedap ke kan? Dia tak terlalu manis sebab kita dapat lagi rasa dia punya pahit-pahit kopi tu. Tapi ada juga dapat tarik rasa-rasa hazelnut tu kan. Dan untuk kita eksperimen dengan outside barista blend ni, hari ni kita campur dengan air kelapa. Selamba kan. Nampak? Faham cair soya kan. Aku mind blown ni. Air kelapa campur susu jadi soya. Unik. Ni boleh layan. Boleh. Thank you Ustaz kerana menjadikan air kelapa saya ke soya.
So keseluruhannya, pengalaman makan kat sini memang puas hati. Terutamanya lepas kita buka puasa kan, perut lapar dan hidangan-hidangan kat sini semua portion-portion dia memang puas hati tengok. Daripada dia punya pasta, daripada dia punya mix grill, daripada dia punya pizza, semua puas hati. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Kaf Digital Bank kerana memberikan saya peluang untuk makan di sini. Tapi apa-apa pun, sebelum gerak kita bayar dulu. Jadi seperti biasalah nak makan tu kita guna ni Kaf Digital Pay. Kita buka QR dia. Mantap. Okey, dah settle. Yang paling penting cepat, selamat dan mudah. InsyaAllah patuh syariah. Okey, sampai kita jumpa di episod yang lain. Saya Cik Razali. Jangan tanya dah buka mana hari ni. Kau nak tahu? Jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih bang.